Salam sejahtera. Okey, Nabil. Kenapa kita kira sebagai 9 dan bukan 5? Kat mana tadi? Kat mana saya lukis tadi? Kat sini, Okey. Jadi, dalam kiraan dia, letak cantik lah. 1, 2. Ini series structure. 3, 4. Okey. Kalau kita nak letakkan 5 macam ni, 5 macam ni, 1 macam ni, the idea is nampak tak? Kenapa tak? Selagi dia tak reset, kalau ini tak reset dan ini mula naik, okay, kita tak akan terlalu letakkan momentum kepada 5. Faham tak, Nabil? Kalau ini adalah 3, then kita boleh buat macam tu. Sebab itu kalau anda lihat lukisan dia, ini dijangka akan buat macam ni. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Boleh, Nabil? Dan ini adalah dalam Elliot dia, ini adalah 1, 2, 1, 2. Sebab itu kita masih pegang pada the whole thing ini sebagai dollar dynamic. Boleh, Nabil? Kalau ini adalah 3, then lain cerita. But ini adalah kiraan yang ke-5. Ini akan dijangkakan buat macam ni. Market yang lebih choppy lah waktu ni. Dekat indeks akan lebih choppy. Sesuai dengan cerita semasa pasaran. Jelas? Boleh? Ini hanya jika dia tak reset. Kalau dia reset, then ini adalah 5 dan habiskan 1. Ini untuk series structure. Sebab itu kita jangkakan untuk US 500 ni, di sini akan buat mana kita lukis dia? Akan buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau reset senang. Kalau reset dia sama. Kalau reset, dia sama dengan Elliott Wave. Ingat, Elliott Wave tu cuma bahasa chart. Kita kira series structure. Boleh? Kita kira series structure. Kenapa ini dia ambil kira? Apa dia? Next soalan dia. Kenapa kita, sedangkan dalam monthly ni, dia tak reset, kan? Tapi dalam daily dia reset. Jadi kita ambil 1, 2, 3, 4. Selagi dia tak ke bawah, tak sampai 50, kita akan sentiasa extend. So, kalau ini nak sampai 50, ini akan buat macam ni. Sebab itu saya berulang kali bagi tahu, selagi tak nampak 5, anda tak akan trade dia. Perasan tak saya duk sebut ulang-ulang benda tu? Itulah. Kalau kita lukis macam ni, then analisa pasaran kita akan bertukar kepada view lain. Sama ada view bahawa ini adalah yen dynamic, ataupun even dia turun 3 ke bawah, daripada sekarang, iaitu line yang oren.
di mana dia turun lagi 3 ke bawah. Di sini ada orange ya. Orange kat sini. Dia turun 1, 2, 3. Boleh menyebabkan reset dekat monthly tadi. Boleh? Faham? Tu. Mana kita jadi dengan memegang kepada apa reset dekat 50%, jumlah kitaran, lukisan kita yang sebelah kanan ni akan jadi sama. Faham tak? Dekat monthly belum reset. Kita buat sesuatu. Dekat monthly belum reset. Tapi kalau anda tengok main index, anda nampak tak main index dia dah reset? Nampak tak? Dekat main index, ini main index S&P 500, ini dah reset. But disebabkan kita buat sesi kat XM, di mana kita punya ni adalah dekat XM punya chart, ini tak reset. Kalau anda ambil US 30, monthly dia, ini pun tak reset. Jadi saya pegang chart yang dekat XM. Boleh? Sebab anda trade dekat XM. Nampak tak chart lain? Ini dah reset. Main dia S&P 500 Index. Ni dekat CBOE. Dekat CBOE. Dekat CBOE. Ini dah reset. Tapi tak kisah. Dalam dua-dua keadaan anda tetap tak salah. Tu the beauty of it. The beauty of it, dia tak salah. Nampak tak kat sini dah reset. Ini reset. Ini dah reset. Tapi disebabkan chart yang kita gunakan dekat XM, saya tetap kira dia 1, 2, 3, 4. Kalau ikut chart dekat sini, dia tak kira macam tu. Dia kira 1, 2, 3, 4 and 5. Dan habiskan 1. Dan 2. Yang kat sini reset. Sini break channel. Tak kisah. Dalam dua-dua itu, that's the beauty about this system. Dia masih betul. Dia masih yang betul. Kenapa pula yang ini kita ambil 1, 2 yang lebih, 1 kitaran kat sini? Anda nampak tak ini? Iaitu benda ni. Dalam nota. Ni. Maksudnya, selagi dia tak break, selagi ini tak break, kalau dia break, kita buat apa? Kalau dia break macam ni. Dan ada divergence. Dan kita akan alihkan 1 ni
kepada lebih high lagi. Dan kita extendkan yang dalam dia. Faham tak? Cycle. Selagi apa dia, kita akan lihat kepada benda-benda ni. Kepada benda-benda ni. Sama ada, contoh structure ini, structure ke atas ni bermula dari sini. Yang ke atas ni. Setuju? Kalau kita lihat kepada kiraan Stoch kat sini, kita ada 1, 2. Boleh? Ini tak sampai. Jadi kita pecahkan dia kepada yang kecil. 1, 2. Now, maksudnya kita ada satu cycle baru bermula dari sini. Ini semua bermula di sini. Bermula dari bawah ni. Now, kita ada satu reset dekat sini. Now, kita pergi kepada yang lebih kecil pula daripada bawah ni. Dan anda nampak, instead of ambil low ini, kita ada satu lagi low dekat sini. Di mana kita ada pengakhiran yang berakhir dengan divergence. So, instead of anda ambil 1, 2 di sini, anda alihkan dia kepada atas ni. Sama juga contoh dia yang di sebelah kanan ni. Jadi, cycle yang baru adalah dari sini. Ini cycle. Maksudnya anda akan ada satu cycle di sini. Instead of anda ambil yang ini tadi, nampak tak Stoch dia paling rendah di sini. Jadi anda ambil yang di sini. Ini series structure. Boleh Is, boleh Nabil. Kat mana yang dia, ingat, macam brokoli, cycle tu macam brokoli, ada kitaran kecil, dan kitaran kecil tu melengkapkan yang besar. Anda ambil berdasarkan Stoch ni. Satu lukisan kita, kalau anda perasan S&P 500, kita ambil di sini, bukannya yang ini. Yes. Anda akan sentiasa extend kan? Anda habiskan extension bila berlakunya divergence. Satu, saya dah bagi tahu kan, saya sibuk pada hari Ahad. Sebab hari Minggu lah, Ahad lah saya perhatikan semua ni. The moment time frame besar reset, dan kita habiskan. Kita tukar dia. Kalau dia tak reset, naik balik, ni kita akan extend. Boleh? Benda ni tak ada cerita. Kalau Elliott Wave biasa tak ada. Semua nampak 5 saja. Ini bukan Elliott Wave. Ini series structure. Elliott Wave tu, kita lukis ikut Elliott Wave. But, untuk analisa, kita katakan sini kenapa dia jadi satu. Kita extendkan macam ni.
Sebab kiraan dalam ni masih satu, dan kita tak kata dia extend. Itu cerita lain. But di sini series structure tak. Sembilan. Dan instead of 9 dia akan habiskan 10, 11, 12, 13. Ini akan habis daripada low ini akan habis 13 nanti. Tu nantilah, jauh lagi perjalanan dia. Tu dekat monthly punya chart. But apa pun, macam mana kita nak trade dia? Anda kena confirmkan ini buat 5 dulu. Baru ada trade. Kalau tak, dia masih boleh buat ke bawah. Tu je. Boleh? Dan ingat, series structure, Fibonacci dan time. Disebabkan time sebelum ni tak lengkap. Okay? Tak lengkap. Dan tak penurunan dia adalah semasa bukan pada pertukaran structure. Sebab itu kita duk kata ini 4 sampailah dia break structure tu. Dan tak dapat nak buat apa. Dan saya habiskan Elliot kita tak lengkapkan. Masih ulang aku cakap ni. Faham tak dia? Indikator Fibo series structure. Indikator untuk melihat momentum. Valid untuk satu kitaran, satu reset dan satu pecah dia punya RSI. Tu je. Pegang tu je. Selagi dia tak sampai 50, kita extend. Selagi dia tak sampai 50, kita extend. Boleh? Pening? Dah pening tak? Berdagang kepada setup, ini untuk pemetaan sendiri. Ini untuk mapping, ini untuk mapping. Trading bila berlaku setup. Setup kita berlaku bila ini buat 5. Lagi dia tak buat 5 sebelah kanan ni, you don't have a setup. Sebab sini boleh buat 4 dan turun balik sebagai 5. Ini adalah 1, 2, lepas tu extend ke bawah. 1, 2, pecut 3, 4, 5. Habis 3. Selagi tak buat ni, ini alternatif dia. Tapi selagi tak ada buat 5 sebelah kanan ni, lagi tak ada benda ni, anda tak trade. Dan kenapa kita katakan bahawa sini akan buat habiskan 5? Sebabnya dolar kat sini akan habiskan pergerakan ke bawah. Boleh? Gold tutup hari ni. Thank you Sunbi. Saya dah nampak dia punya ni tadi. Okay? So, itulah sebabnya kita masih pegang dan katakan bahawa kita akan ada pergerakan ke atas di sini. Cumanya kita kena confirmkan dengan 5 wave. Jadi dengan pandangan berkenaan, sama, tak ada pertukaran misal kita. Selagi dia tu buat 5, tempat trade dia adalah dekat sini. Bila ini buat benda ni.
Dan ini tempat trade dia. Extension kat sini sebagai lekuk 5 dijangka adalah disebabkan oleh dolar yang masih lagi ke bawah. Okay. Euro US dollar juga yang masih lagi ke atas. GBP US dollar juga yang extend ke atas. So pullback ini kita akan masuk. Dan saya nak harap anda nampak kenapa kita tak habiskan 3 sebagai benda ni. Kenapa tak habiskan sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Sebab sini reset. Jadi kita habiskan struktur ini sebagai 1, 2. Nampak yang tadi tu? Dan ini break. Kalau anda tu naik balik time frame besar, benda sama. Dalam kecil dia reset. 1, 2. Jadi kita habiskan 1, 2. Kita tak jadikan dia macam yang lain tadi. Iaitu yang lain tadi, Euro US dollar. Ini 1. Ini 2. Kita tak buat macam tu. Kita kena habiskan structure ini. Sebab sini full reset. Boleh. So, ini nanti kita akan trade. Inilah target 618, 100. Itu trading, itu teknik. Lagi tak sampai 618, dia dah buat 5. Ni jelas adalah impulse. Pullback dia 1, 2, 3, entry. Boleh? Okay. So, sama indeks tak ada pertukaran analisa. Chart lari sikit-sikit, but nothing much. My new dia boleh ke bawah. Lagi tak break, but ada structure yang dah break. Contohnya kat sini. JP225 mungkin akan break. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, span 35 kita span 35 akan dilukis sama macam ada lukis UK ni. Iaitu ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sama ada anda nak lukis 1, 2 dalam, iaitu macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini 3. Dan 5. Kita dengan edit wave lain. Orang lain buat edit wave, dia akan letak direct 3 kat sini. Betul? Sebab jumlah struktur sebelah kanan. Kita samakan dia dengan yang lain-lain. UJ seperti saya dah tak tahu sejak bila saya kata, the worst instrument untuk anda trade sekarang adalah UJ. Dan anda perasan kalau tengok UJ, chart ini adalah sama dengan apa yang nampak dekat dollar index. Chart sama. Ini UJ, ini dollar index. Yang sekarang.
EJ, nothing. JJ ni ada set up shot sebenarnya. JJ ni ada set up shot. Kalau anda jenis agresif, JJ ada set up shot. Ni ada set up shot kat sini. AUD JPY biarkan, CAD JPY biarkan. Dollar index kita jangka extend sebelum buat lantunan ke atas. Euro ni lain-lain. Yang kita akan tunggu GBP US dollar nanti this pullback. UCAD nothing, AUD US dollar pullback ini adalah entry kalau dia buat macam ni. NZD US dollar sama, pilih salah satu kalau ini ke bawah. Dan kalau anda nampak sekarang ni dia dah mula nak reset. Boleh? Itu NZD US dollar. Jadi bermakna gold juga bila dia buka nanti akan ke bawah. Silver pun yang sama. Ya. Gold silver tak jalan. Tak. Jelas daripada indikator tadi is Nabil. Rina, faham tak Rina? Saya cuma pegang kepada benda sama je. Tapi kita tahu benda tu tak perfect. Tapi kita kena ada satu cara yang itulah sistem dagangan. Tak ada teknik holy grail. Dia memang betul saja tak. Tapi bila kita analisa, kita buat benda sama je. Barulah anda ada struktur dalam analisa anda. Dan anda tahu, kalau ini berlaku, analisa yang tadi tu dah salah. Kita kena tukar dia. Kita tak ada degil ni kena lukis, kena naik, nanti dia naik juga. Kau dah float 800 pip dah. Tak dapat. Ya, dalam trading, satu labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Anda pegang dia sampailah market menunjukkan dia buat benda lain. Dan kita buat benda lain. Ikut apa yang market bagi tahu kita. Jangan kita buat idea kita. Itu jadi lain. Selagi dia tak sampai 50%, kita ni. Tapi ingat, indeks utama dia dekat CBOE dah reset. Tapi tak kisah dia reset ke tak, mapping kita tetap yang sama. Cumanya pengiraan series structure. There is no perfect technique. Tak payah cari. Memang tak wujud. Cycle trading is all about doing things sama. Dia boring. Faham tak? Ada not good feeling. Okay. Ya. Ni satu. Soalan yang bagus. Sebenarnya. Apa dia? Ada lagi tak dia punya ni? Tak ada. Mana saya letak benda tu? Mana saya letak yang tu? Okey. Anda boleh gunakan benda ni is. Dekat Excel tu, anda boleh gunakan ni trade journal ni. Trade journal ni. Okay. Trade journal ni. Masukkan tahap keyakinan anda kepada entry. Setiap entry ni. Letakkan satu lagi box kat sini. Iaitu anda punya keyakinan. Okey.
Tanya diri anda, masalahnya bila anda bertanya kepada something yang subjektif, anda boleh kata 50-50, anda boleh kata 70-80, 70-30, 80-20. Payah kita nak kata aku yakin 80%. Apa maksud yakin 80% tu? Apa yakin macam tak je ni kan? Tapi teknik anda kata, teknik kata entry. Okay, teknik kata entry untuk sell. Tapi gut feeling anda kata, tak lah. Anda trade teknik ke anda trade gut feeling? Okay, kalau anda trade teknik, anda tetap enter. But, letakkan your gut feeling kat situ. Ini macam, bukan girlfriend, gut feeling lah. GF. jadi girlfriend lah pula dia. Letakkan, ini aku 50%. So, tengok dia, sekiranya yang 50% ni, bagikan dia, ini yang gut feel. Ada ni 50-50 tadi. Ni yang okey 100%. Tak ada kena stop loss, ada benda yang pergi. Dan anda bandingkan dia punya R multiple dia. Kalau anda dapati yang ini lebih tinggi ataupun lebih rendah, yang ini kata no entry, anda tapi teknik kata sell. Dia ada set up, saya trade, itu je. Dengan cara itu, anda boleh letakkan ni tapi news kata naik ni tak anda entry, okey. But di sini dia punya ni adalah lebih rendah. Ini lebih tinggi. So what you do? Position sizing. Faham? Tiap kali anda dapati rasa 50-50, instead of trading satu R, katalah satu R anda ada $2. Anda akan kecilkan dia. Anda tetap entry. But anda main dengan size posisi. Dia okey, tapi dia tak berapa perform. Dia okey lah, dia masih boleh pergi. So, kalau anda dapati percentage dia lebih rendah, expectancy dia lebih rendah, then anda kira expectancy kat sini. Katalah expectancy kat sini adalah 0.8. Sini 0.6. Satu R anda 10. Dan ini lebih rendahan. Ini lebih rendahan. So what you do? Berapa persen ini punya performance? Ini satu R. So what you do is 0.6 bahagi dengan 0.8, I dapat berapa? Ni cara dia. 6 bagi dengan, jadi anda akan trade, instead of trade 5% daripada satu R anda, iaitu instead of trading $10, ada trade $7 50 sen. Bukannya kepada depo 100 boleh masuk 0.1, itu semua mengarut. Ini cara dia. Masukkan not good feeling. Jadi berapa tu, mungkin 50%. Anda kata ni 60% jadi 40% tak jadi. Masukkan dia. Dapatkan dia punya expectancy. Jadi tiap kali anda entry yang anda rasa anda tetap entry, tapi anda kecilkan
tu guna benda ni. Anda rekodkan dia. Lepas beri dia kat sini. Page. Satu page lagi. Yang letak color coding dia. Faham kan? Color coding ni lah. Color coding atas ni. Yang hijau saja itu yang 100%. Yang neutral adalah yang gut feeling kita kata macam tak cantik. Lepas tu anda correlatekan dia. Berapa kali entry. Boleh di automate pun kan. Terus direct kepada Excel anda. Nampak cara dia? Entry tetap entry. Cumanya anda kecilkan risiko anda. Tapi tak apa-apa perform. Kalau dia perform macam mana? Oh, anda, gut feeling aku ni tak bagus. Tiba-tiba dia perform 0.9. Flow money offshore. Ni out. Kalau flow money in offshore. But tengok yang reference adalah offshore. Kalau China, anything offshore. Currency China, kalau anda tengok dekat chart, siapa tak faham soalan kimi tu, dah nampak buat US dollar tak macam ni, keluar tadi. Dia ada dua. Satu US dollar CNY, satu US dollar CNH. Pasal tak? Satu US dollar CNH, satu US dollar CNY. Yang duit luar tu CNH. Yang dalam China CNY. Okay? Yang renminbi dengan Chinese yuan. Tu dia. Nak tengok liquidity market benda ni je kimi. Ni. Anda nak tengok dan kenapa Trump tarik handbrake apa semua tu. Benda ni ya. Yang kita dah cerita minggu lepas. Jauh. Dia nonton ni. Ni. Pasaran jatuh, harga bond jatuh, mata wang jatuh, liquidity jatuh. Ni. So, aliran keluar dana. Anda bandingkan equity market dia. Kalau equity market tu, whole market jatuh, maksudnya anda bandingkan macam ni. Dan US 10 years. Ni harga. Kalau ada Y tu, itu ni. Kalau dua-dua ni jatuh, duit keluar. Dua-dua ni jatuh. Itu duit keluar. Dua-dua naik. Itu duit start masuk balik. THF. Tu apa dia, dan China kita boleh tengok kepada apa nama indeks ni, apa nama dia, boleh tak cross dalam otak saya tu.
Apa nama dia? Apa nama dia? Composite. Composite. Anda boleh tengok kepada blue chip dia. Anda boleh tengok blue chip dia dan bandingkan dengan China 10 years. Bond dia. Apa nama? And ni. Benda sama. Hmm. Basically, some investor memegang cash waktu ni. Maksudnya, liquidate position lah. China pun kena. Benda sama. Sama dengan yang US 500 tadi. Dan kenapa kita penting untuk kita tengok US punya liquidity tadi? Tahu tak siapa banyak bagi hutang kepada US? Ni. Apa ni? Siapa banyak beli treasury US? Ni sampai bulan 2, cerita tarif bulan 3, bulan 4, bulan 3, bulan 4. Ni sebelum Trump pegang posisi. Tengok, ni adalah pegangan bond treasuries US oleh negara-negara luar. Okey? Yang paling banyak beli treasuries bond US, yang pertama Jepun, yang kedua China, yang ketiga UK, lepas tu Cayman Island. Jangan tanya kenapa. Ni fun lah, Cayman Island ni. Dan kalau kita lihat, sehingga bulan 2, dia punya ni meningkat. Ni naik. Maksudnya lebih banyak dana dekat Jepun memegang hutang US. Basically, hutang US lebih kurang sekitar 20%. 20% hutang kerajaan dia lebih kurang 8 trilion. 8 trilion adalah dipegang oleh negara-negara luar ni. Bond tu hutang, faham? The moment the moment diorang ni keluar daripada ni liquidity, sebabnya duit keluar, faham tak? Dia kena bayar hutang. Macam kita lah, bila bayar hutang duit makin sikit. Ni daripada treasuries. Yes, ini sampai bulan 2. Sampai bulan 2. Yes. Itu saya katakan tadi, sehingga bulan 2. Kalau anda nak tengok yang live dia belum keluar lagi dekat treasuries, tapi orang tengok dekat secondary market. Jadi chart tu kita tak ada. Saya ada chart dia, saya tak dapat nak tunjukkan. Sebab dia dekat platform lain. Ni dah turun banyak ni. Bulan 4, Jepun dengan China dumping berapa bilion dah. Banyak dia orang keluar daripada ni. Termasuklah surprisingly UK semua ni. France ni jahat. Itu yang kita nampak benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Yang ini jatuh. Apa jadi bila bond treasuries ni jatuh? Tahu tak apa jadi? Bila ini jatuh, apa jadi kepada kadar faedah?
kadar faedah akan naik. Interest rate akan naik. Itu kesan dia. Daily, pernah dengar tak? Daily rate. Daily rate. Dekat trade. Mana saya nak terangkan benda tu betul. Kena buka dekat tempat lain. Baik. Daily rate naik. Plaza Accord 2.0, yes. Untuk selesaikan masalah tu, mungkin kita akan ada perjanjian kewangan baru. Tu untuk nak US nak negara-negara seperti Jepun dan lain-lain akan dagang tradisional dia untuk beli balik bond dia. Saya tak tahu kenapa dia tak boleh nak buka pula ini. Dia kena buat macam tu dulu. Jadi, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak boleh share dia. Saya kena buka tempat lain. Tak tahulah kenapa. Saya terangkan kat sini lah. Apa tu? Jadi, apa tu yang Trump kena tak dapat nak laksanakan tarif kepada jumlah yang inflated lah, kepada jumlah yang tinggi. Dia kekal kepada 10%, kecuali untuk China, Kanada dan juga Mexico. Tu dia continue. Kanada 61% tu ni. Daripada peratusannya masih tinggi lagi. Jepun dengan China, dia orang pegang banyak Sunbi. Saya tak nampak dia orang naik. So tu saya tak tahu kenapa saya tak dapat buka window. Sekejap. Saya tak dapat buka dia. Tak tahu kenapa. Saya tutup yang lain ni lah. Mungkin dapat buka macam tu. Tak dapat buka. Tak tahu kenapa saya dapat buka dia. Tengok, saya tak dapat buka dia. Buka yang baru lah. Treasuries. Mungkin yang terbaru mungkin Sunbi ada yang tu tadi, tapi saya tak dapat nak buka ni. Apa dia yang latest, yang percuma kat sini, tapi data ni bukan data live. Ini sampai bulan 2 tadi. Kita boleh kata kena ada Plaza Accord. Yang Plaza Accord tu diperlukan oleh siapa? Soalan dia, Kimi, apa berlaku Plaza Accord? Kalau anda nak tahu apa yang berlaku Plaza Accord, kita pernah cover ni tahun 2017 tu. Ni nota lama kita. Kita ada berapa minit lagi? Okey. Saya terangkan cepat sikit.
Ada tak nota lama? Dia perlu cari dulu. Ni nota lama. Ya. Ada lagi tak? Masalah dengan Plaza Accord tu, saya tak simpan lagi dah nota dia. Tak apa. Tak kisah. Basically, there will be some devaluation. Masalah, tahu tak kenapa sistem sekarang ni jadi masalah kepada US? Kenapa dia nak kenapa tarif tu dia nak buat? Tahu tak kenapa? So all this tu dia menjadi reserve currency, jadi reserve currency dunia. Semua orang perlukan dia. Jadi bila semua ekspor dia jadi mahal. Dan apa yang dia perlu buat adalah dia kena print duit. Sebab itu saya pernah katakan kan, kalau kita ada US dollar yang tak jadi reserve currency dan China jadi mata wang utama dunia, BRICS punya money, anda semua rasa China nak ke? Saya tak nampak China nak. Faham tak? Saya tak nampak China nak mata wang dia naik. Saya tak nampak. Sebab all this while, dia duk manipulate mata wang dia. Ni. Saya tak nampak China nak untuk nak lemah, nak kuatkan mata wang dia. Sebab itu masih jadi disadvantage kepada US dollar. Cara ni yang China menang dengan currency ni. Dan the thing is, China can fight this untuk tahun-tahun ke depan. Masalah dekat US ni adalah benda ni. Trump, sampai kat sini, Trump dah tak ada. Faham? Sebab tempoh dia paling lama lagi 4 ke 5 tahun. Lepas tu tak. China tak. Xi Jinping selagi dia hidup, saya nampak dia masih faham. Itulah kekuatan China. Jadi macam mana US nak lawan tu? Kalau kita cerita pasal long run, nak lawan dia, I don't see US boleh menang dengan lawan benda ni. Faham tak? China been around for 5,000 years. US been around 250 to 300 years. Ini cuma satu noise kepada China yang saya nampak semasa. Kalau kita nak long term punya trade war. Alright. Saya kena rekod saya punya YouTube dan juga lain-lain selepas ni. Dan juga TikTok saya. Jadi ikut kita dekat TikTok XM Malaysia. Teruskan bersama kami di Ruang Lanjutan Melayu. Bersama instructor lain selepas ni. Selamat berhujung minggu kepada semua. Jumpa lagi pada minggu depan. Labur dalam satu sistem. Gagakan sistem anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi